Andai mereka tiada. Setiap pagi di Intan bermula seperti biasa. Kita bangun, bersiap dan melangkah mengejar impian menjadi seorang pegawai tadbir dan diplomatik. Koridor yang selama ini bersih, kini dipenuhi sampah. Kebersihan yang selama ini dianggap biasa, sebenarnya adalah hasil usaha insan yang sering kita tidak nampak. Perut mula terasa lapar, tetapi dewan makan sunyi. Tiada aroma masakan, tiada senyuman yang menyambut, tiada hidangan yang mengisi tenaga kami untuk terus belajar. Rupa-rupanya, setiap hidangan yang kami nikmati bermula dengan pengorbanan insan di sebalik tabir. Ada insan yang sentiasa memastikan setiap suis, setiap lampu dan setiap kemudahan sentiasa berfungsi, walaupun nama mereka jarang disebut. Pakaian semakin bertimbun, mesin tidak berfungsi. Kemudahan yang selama ini tersedia bukan berlaku dengan sendiri. Ia sentiasa dijaga oleh mereka yang bekerja tanpa mengharapkan pujian. Jam terus berdetik, tetapi bas tidak kunjung tiba. Kami sering terlupa bahawa setiap perjalanan ke mana-mana yang kami inginkan menjadi mudah kerana ada insan yang setia memegang steering, memastikan kami sampai dengan selamat. Alam juga tidak lagi terurus. Pokok tumbang dibiarkan begitu sahaja. Keindahan Intan bukan sekadar binaannya. Ia hidup kerana ada tangan-tangan yang menjaganya setiap hari. Hari itu, Intan terasa begitu asing. Tiada suara, tiada gelak tawa, tiada kesibukan. Barulah kami sedar yang membina pengalaman di Intan bukan sekadar para kadet, tetapi setiap insan yang hadir lebih awal daripada kami dan pulang lebih lewat daripada kami. Syukur mereka masih ada. Terima kasih kepada warga pembersihan yang memastikan setiap ruang sentiasa bersih. Terima kasih kepada warga sajian yang menyediakan rezeki buat kami setiap hari. Terima kasih kepada para pensyarah dan pemilik modul yang membimbing kami menjadi penjawat awam yang berintegriti. Terima kasih kepada pemandu bas yang memastikan setiap perjalanan kami selamat. Terima kasih kepada pasukan penyelenggaraan yang menjaga setiap kemudahan. Terima kasih kepada tukang kebun yang mencantikkan persekitaran kami. Terima kasih kepada pasukan keselamatan yang menjaga kami siang dan malam. Terima kasih kepada kaki tangan pentadbiran yang memastikan setiap urusan berjalan lancar. Dan kepada setiap warga kerja Intan, sama ada di hadapan mahupun di sebalik tabir, Andalah nadi yang menghidupkan institusi ini. Perjalanan kami sebagai kadet PTD tidak mungkin sempurna tanpa kalian. Daripada seluruh warga kadet PTD Wiraja Nusa, terima kasih warga Intan.